Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah jumpa lagi kita selepas Ramadan. Ni kali pertama Ramadan dan lepas Syawal. Lepas Syawal. Hebat kita beraya ya. Sampai sebulan. Alhamdulillah. Tapi jangan lupalah saudara-saudara kita yang terpaksa berpuasa. Ya, Masya Allah ya. Dan lebih 2 bulan bekalan tak boleh masuk. Jahatnya ya Allah. Kan? Memang nak bunuh orang. Bukan nak perang kan. Kalau perang tu lawan askar je kan. Ini memang saja nak matikan orang. Ya Allah. Dia ingat dia nak hidup seorang atas muka bumi ni. Padahal nyawa dia pun Allah yang tentukan ya. Itulah. Astagfirullahalazim. Okey, jadi alhamdulillah sebenarnya ujian juga lah untuk kita. Ya, sama ada kita hanya berpeluk tubuh, berdiam diri, ataupun kita cubalah sedaya mampu untuk bantu saudara kita. Ya. Tapi sebelum tu saya nak, sebab dah sentuh tu, saya nak kongsilah satu hadis kan. Satu hadis pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Dia kata, wahai anak Adam, aku sakit, kenapa kau tak ziarah? Kan, jadi anak Adam pun jawablah, ya Allah, engkau Rabbul Alamin, bagaimana aku nak ziarah? Kemudian Allah jawab, tidakkah engkau tahu hamba-Ku Fulan itu sakit? Kenapa kau tak ziarah? Si Fulan. Sekiranya engkau ziarah, engkau akan dapati aku ada di situ. Kan, maknanya Allah dah sediakan pahala besar kan. Ini kalau kita pergi ziarah orang sakit tu, seolah-olah Allah dah ada dah nak bagi kita apa. Kemudian dia kata, wahai anak Adam, aku minta makanan. Kenapa engkau tak bagi aku makan? Kemudian anak Adam kata, ya Allah, engkau Rabbul Alamin, macam mana aku nak bagi engkau makan? Jadi dia kata, tidakkah engkau tahu apa si Fulan tu minta engkau makanan tapi engkau tak bagi. Dan sekiranya engkau bagi, engkau akan dapati aku ada di sisinya. Itu kan besar pahala bagi makan. Dan bagaimana dosa mengabaikan orang yang kelaparan tu kan, sampai Allah macam seolah-olah tak bagi makan dia. Kan. Lepas tu, wahai anak Adam, aku minta kamu minum, kenapa engkau tak bagi aku minum? Anak Adam jawablah, ya Allah, engkau Rabbul Alamin, macam mana aku nak bagi engkau minum? Jadi Allah sebut, tidakkah engkau tahu si Fulan itu minta kau minum, tapi kenapa engkau tak bagi? Tidakkah engkau tahu sekiranya engkau bagi, nescaya engkau dapati aku ada di sisinya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi macam di kursi kan, tapi dialog ni berlaku pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Jadi itulah maknanya bila Allah uji seseorang hamba tu dengan sakit ke, lapar ke, tak ada makanan ke, tak ada air ke, sebenarnya dia uji kita yang sihat ni kan. Ya, sebenarnya dia nak bagi peluang kepada kita untuk meraih pahala. Jadi sebab itu itulah, kita tak boleh berhentilah, insya-Allah ya, apa yang kita mampu, dengan doa kita, dengan sumbangan kita, dengan usaha kita untuk menyebarluaskan tentang pentingnya membantu saudara-saudara kita yang susah walau di mana juga, khususnya Palestin kan. Itu sebab itu memang orang kata apa, memang tanah air kita kan, tempat letaknya kiblat kita. Okey, insya-Allah. Dan yang kita tengah belajar ni pun surah Isra.
Dan Isra' itu di Palestin kan. Destinasi Isra'-nya di Palestin dan daripada situ bermulanya Mi'raj. Jadi maknanya lebih-lebih lagi lah kita kena berusaha, insya-Allah. Okey, jadi kita sambung ayat yang ke-45 insya-Allah. Ayat 45 surah Al-Isra'. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ya? 45. Kan? Ya, betul. Betul kan? Betul. Sebab saya tanda yang terakhir ni bulan 2. 15 hari bulan 2. Okey. Wa iza qara'ta, ya. Qara'ta ni maknanya apabila engkau membaca. Tak, engkau ni ditujukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Kan, sebab Quran ni diturunkan kepada Nabi. Jadi bila khitab engkau tu, awak tu maknanya kepada Nabi lah yang diturunkan Al-Quran, ya. Wa iza qara'tal Quran, bila engkau membaca Al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kami jadikan apabila engkau membaca Quran, wahai Muhammad, kami jadikan antara engkau dengan orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu hijaban mastura, hijab, ya. Tabir, yang menutup. Maknanya bila Nabi baca Quran tu, Allah jadikan ada macam hijab lah. Hijab ni macam tabir lah, atau dinding pun boleh, ya, yang menutup, ya, halangan, pemisah, macam tu, ya. Okey, jadi ayat ini menurut riwayatnya diturunkan kepada mereka yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum Quraisy. Jadi maksudnya allazina la yu'minuna bil akhirati ni kaum Quraisy lah, ya, kaum Quraisy yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali baginda baca Quran tu, kan, setiap kali baginda baca Quran, dia baca bukan macam kita baca ni kan, baca untuk sampaikan kepada manusia lah. Bila maksud baca Quran tu bukan duduk baca ibadah macam kita ni kan, iaitu baca untuk sampaikan kepada manusia. Dia kata ada 2 orang berdiri kat belakang, ke sebelah kanan, 2 orang sebelah kanan, 2 orang sebelah kiri, dari kalangan Quraisy. Nabi duk sampaikan ni. Jadi orang kafir, 2 orang berdiri sebelah kanan baginda, 2 orang sebelah kiri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 orang ni dak buat apa? Dia kata mereka bertempik, mereka bertepuk tangan, mana ganggu. Ganggu, dia kata mereka tepuk tangan, mereka bersiul, dan mereka, orang kata apa, nak kata mengelirukan, mengganggu dengan bersyair. Macam kita kan, kalau kita duk baca sendiri pun kan, kalau kita dengar nyanyi kan kita orang kata terganggu kan. Macam itulah maknanya usaha untuk mengacau. Mengacau. Memang ada orangnya. Duduk 2 orang sebelah kanan, dia kata 2 orang sebelah kiri. Lepas tu bukan duduk saja-saja, bersiulnya, tepuk tangannya, yalah buat bising, mengeluarkan kata-kata syair lainnya supaya jadi bila orang duk dengar tu, bukan orang tak dapat nak beri tumpuan lah kan. Itu satu riwayat, ya. Menurut Asma radhiyallahu anha, dia kata ni riwayat lain pula, ya.
apabila turun Tabbat yada Abi Lahab, turun ayat Tabbat yada Abi Lahab tu, isteri Abu Lahab ni salah satu dia mengatakan nama dia Al-Awra, tapi gelaran dia Ummu Jamil. Ummu Jamil. Dia kata dia datang dengan macam bersisiul lah. Walwalah ni macam melaung-laung, kan. Yalah, mengeluarkan suara lah kan, walwalah ni. Lepas tu di tangannya ada anak batu. Dia berjalan sambil berkata Muzammaman ni dia tukar Muhammad. Muhammad ni maknanya yang terpuji. Jadi Muzammam yang tercela. Kan orang, kan kita orang Melayu pada kan. Dulu ingat ada kata rahmatan lil alamin, ada yang tukar rambut tanpa amin. Kan. Ni nak mengejek. Kan dia mengejek, dia tukar. Banyaklah dalam bahasa Melayu pun kan tukar kepada kan. Muzammaman abaina, maknanya yang tercela itu abaina, maknanya kami enggan ikut dia. Kemudian wadinuhu qalaina, maknanya agama dia kami benci. Gitu kan. Wa amruhu asaina, perintah dia kami lawan, kami derhaka. Jadi dia datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk ni dekat Masjid Haram lah ya. Sedang duduk dan Abu Bakar ada di sisinya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, tengok dulu, dia kata perempuan tu datang. Kan, perempuan tu datang menghampiri, dia kata saya takut dia nampak Rasulullah. Dia bimbang sebab ni dia pegang anak batu ni. Kan, dia datang. Jadi Abu Bakar kata, dia datang tu nanti dia, mestilah rasa bimbang kan. Nanti dia nampak Rasulullah, nanti dia buat apa kan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innaha lan tarani, sesungguhnya dia tak nampak saya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Quran dan berlindung dengan Quran. Jadi antara ayat yang dia baca ayat ni lah. Jadi maknanya yang tadi sebab turun ayat. Kan cerita tadi sebab turun ayat. Yang dua orang ni kan. Kemudian yang ini cerita dia Rasulullah membaca ayat ni untuk melindungi diri dia daripada di apa-apakan oleh Ummu Jamil tu. Lalu dia kata dia datang dah dekat dah, dia berdiri di sisi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi tapi dia tak nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata kepada Abu Bakar, perempuan tadi, wahai Abu Bakar, dia kata aku dapat tahu kawan kau tu mengutuk aku. Kan? Mengutuk aku. Kemudian Abu Bakar menjawab, tak, demi Tuhan ni, Tuhan rumah ni, dia tak kutuk engkau. Kemudian dia pun beredar, memang tak nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beredar sambil berkata orang Quraisy tahu kan, orang Quraisy semua tahu. Dia kata aku ni puteri kepada ketua Quraisy. Dia bangga diri dia lah. Kan, maknanya tak patutlah ada orang mengutuk, mengejek dia kan. Sebab apa? Sebab dia ni anak kepada ketua kaum Quraisy. Tapi yang mana kisah ni menunjukkan bahawa betul apa yang Allah firman ni. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca, maka Allah Subhanahu wa taala lindungi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu riwayat lain yang berkaitan dengan ayat ini, dia kata riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata ada beberapa orang Quraisy termasuk Abu Sufyan, An-Nadhr bin Harth, Abu Jahal dan lain-lain. Mereka tu duduk
mendekat Nabi dan mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca, maka an-nadhar, dia orang bisiklah sama-sama dia orang kan. Orang yang bernama an-nadhar tu satu hari dia kata, aku tak tahu pun apa yang Muhammad cakap, dia kata kan. Ma adri ma yaqul Muhammad. Kan aku tak tahu pun apa yang Muhammad tu cakap, dia kata. Ghaira anni ara syafataihi tataharrak bisyai. Cumanya aku nampak mulut dia bergerak-gerak. Kan? Tak dengar. Tak, maknanya dia orang memang duduk kononnya nak dengar Nabi cakap kan. Nabi menyampaikanlah, dia tak cakap lah apa yang Nabi sampaikan ketika Nadhar dia cakap. Tapi nak ceritanya Allah Subhanahu Wa Taala memang dindingkan macam tutup telinga kan, sebab mereka memang bukan tujuan nak beriman pun kan. Kadang dia pergi tu dia nak mengejek, nak menyakiti. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dindingkanlah sampai dia tak boleh dengar apa yang Nabi cakap. Macam itulah ya. Dia kata aku nampak mulut dia bergerak-gerak. Kemudian kata Abu Sufyan, tapi dia kata aku nampak ada juga sebahagian yang dia cakap tu betul. Kan, ada jugalah perasan lah, ada juga yang betul tu. Kan, kata Abu Sufyan. Sebab tu agaknya akhirnya Abu Sufyan ni Allah bagi hidayah beriman juga kan. Okey. Kemudian Abu Jahal pula kata dia tu gila, dia kata. Dia kata dia itulah sebab dah tutup kan, dah tutup mata hati orang kata. Muhammad tu gila, dia kata. Padahal dia duduk dengar. Kan. Kemudian Abu Lahab kata dia tu kahin. Kahin ni macam tukang telik. Kan. Lepas tu kata Huwaitab pula, dia kata itu penyair kan. Jadi dia macam duk tuduh. Lalu turun ayat ini. Maknanya ketika mereka duduk bercakap menuduh macam-macam tu, maknanya Allah turunkan ayat ni. Maknanya ni sebab turun juga. Okey. Jadi dia kata kemudian Nabi SAW bila sebab dah banyak sangat gangguan ni kan, setiap kali baginda sallallahu alaihi wasallam nak menyampaikan Al-Quran ya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Nabi akan baca 3 ayat. 3 ayat. Ni mungkin kita boleh amalkan lah kan. Kalau orang kata takut kena ganggu ke kan, takut kena kacau ke. Jadi dia kata ada 3 ayat yang Nabi baca. Pertama ayat 57 surah Al-Kahfi. Boleh buka lah kot. Ya, surah Al-Kahfi ayat 57 macam itulah. Macam itulah, maknanya dia nak pelihara diri dia daripada kena kacau, kena ganggu tu. Sebelum dia menyampai, dibaca 3 ayat. Okey, pertama ayat 45 ni lah. Tak, nanti Ustazah nak cakap ni ayat mana yang baginda baca. Ya. Iaitu baginda baca 3 ayat, ya. Pertama ayat 57 surah Al-Kahfi. Okey. Yang kedua ayat 108 surah An-Nahlu. Dan yang ketiga surah Al-Jasiyah ayat 23. Ayat 23. Ayat 23. Ya, dapat ya? Al-Kahfi 57. Nanti bukalah, saya tak nak sebut sebab saya takut silap baca. Saya tak tulis penuh ayat dia tu. Ayat apa tadi? An-Nahlu 108. Kemudian ayat daripada surah Al-Jasiyah ayat 23.
23. Ya, 23. Okey. Jadi maknanya dengan berkat ayat-ayat tu maknanya Allah lindungi Nabi SAW daripada gangguan musyrikin. Itu yang Allah turunkan ayat ni, maknanya memang Allah lindungi Nabi SAW. Okey. Jadi hijaban mastura ni maknanya Allah ada macam dinding ke tembok ke tabir ke kan yang menghalang. Jadi maknanya tabir yang menghalang ni, dinding yang menghalang ni tidak semestinya bangun tembok kan. Ini Nabi, lepas tu bila dia nak baca je Allah pun tegakkan dinding ke pasang, tapi tak semestinya dia kata. Jadi boleh jadi berlaku mata memang tak buta kan, mata celik, kemudian benda Nabi pun ada kan, benda yang nak dilihat pun ada, tapi tak nampak. Tak nampak kan? Tak nampak. Tak nampak. Kan macam isteri Abu Lahab tadi kan. Dia Nabi ada sebelah Abu Bakar kan. Dia datang, dia nampak Abu Bakar siap bercakap lagi, tapi tak nampak Nabi. Padahal tak ada dinding pun kan. Jadi itu maknanya hijab ini tidak semestinya fizikal. Kan perempuan tu tak buta kan, sebab dia nampak Abu Bakar. Nabi ada, tapi dia tak nampak sebab ada hijab tu. Tapi hijab tu bukan fizikal lah. Allah hijabkan. Yang nampak mulut gerak-gerak tapi tak dengar tadi kan lain. Itu orang lain. Itu kisah ni sebab turun ayat. Tapi dia nak tafsirkan tentang hijaban mastura ni. Jadi hijab ni tak semestinya dalam bentuk fizikal. Jadi kalau tak ada apa-apa fizikal pun, kalau Allah tak nak bagi nampak, tak nampak. Itu maknanya. Apa dia? Bukan buta kan, bukan buta. Dalam ayat hijab. Dalam ayat 27 ni lebih cerita tentang hati yang tak nak faham dengan telinga yang tak mendengar. Yang sebatan kan. Yang mana tu? Ayat 57 Al-Kahfi. Al-Kahfi. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan wa fi azanihim waqra. Okey. Jadi maknanya manusia boleh berusaha buat apa saja yang mereka nak usahakan dalam nak menghalang Nabi SAW menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala boleh menghalang mereka mencapai tujuan dengan cara tiba-tiba tak nampak. Kan? Bukan Allah butakan mata mereka. Bukan Allah pergi ambil sekeduk tutup Nabi ke apa. Bukan Allah bina tembok ke apa kan. Jadi Nabi duk ada, mata mereka pun tak buta, tiba-tiba mereka tak nampak. Itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya memberi pengajaran kepada kita lah kan. Jadi yang penting kita tak usah takut kepada ancaman manusia untuk kita sampaikan apa yang sepatut kita sampaikan. Jadi kalau orang, yalah kita ni belum sampai ke tahap orang halang, orang benci, orang kutuk macam mana orang buat pada Nabi SAW kan. Paling-paling pun kalau kita cakap kat media sosial tu orang ejek je. Macam cakap tulis-tulis je. Ada orang kata alah kan, kadang saya kadang baca orang komen kan, malah makcik ni menyebuk je kan, dah tua-tua.
Macam itulah kan. Jadi takut orang ejek-ejek macam tu, tak ada apalah kan berbanding dengan apa yang kan, tak ada orang yang dengan batu kan. tak ada, belum. Baling batu jauh lagi. Jadi artinya kita kena sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh mengelak daripada menyampaikan. Tak boleh mengelak daripada kena sampaikan walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada itu walaupun satu ayat. Jangan kata aku bukan ustazah kan, aku bukan ulama, aku tak pandai. Tak kan, bukannya suruh nak sampaikan macam semua macam ulama kan. Walau ayat kan, kalau bayangkanlah kalau orang tu tahu satu ayat, takkan dia jadi ulama kan. Okey. Apa nama isteri Abu Lahab tadi? Ummu Jamil tu dia punya gelaran. Nama dia Al-Awra. Tapi kalau kita tengok kan yang menentang Nabi SAW ni kan ramai kan. Abu Jahalnya dan lain-lain kan, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab kan, dengan isteri dia ni, peranan dia tak sakiti Nabi, tak pukul, tak bunuh tau. Tapi peranan besar dia ialah media. Nama orang lain tak ada sebut dalam Quran pun, tak ada satu surah pun tentang Abu Jahal. Tak ada satu surah pun tentang orang kata siapa lagi, Nadar, tak ada. Tapi ada satu surah tentang Abu Lahab. Kan, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Isteri dia pembawa kayu api. Jadi pembawa kayu api ni lebih kurang maksud dia macam dia bawa fitnah. Kan, bawa fitnah. Macam Abu Lahab sendiri kan. Kalau Nabi nak pergi menyampai, yang ini ada dua orang tadi masa Nabi bercakap kan, dia ganggu kan. Kalau Abu Lahab, bila Nabi pergi, macam Nabi kan dia pergi ke kemah-kemah haji tu kan. Sebelum Nabi cakap, dia dah bagi tahu orang tu. Dia kata, ni anak saudara aku ni, aku kenal dia. Dia ni tak betul, jangan dengar cakap dia. Tu. Jadi dia suami isteri dia saling tolong-menolong dalam menyebarkan fitnah kan, buat cerita bohong. Tengoklah, panggil dengan gelaran buruk. Kan. Jadi ramai yang berpendapat dia ni maknanya ikon kepada penggunaan media sosial dalam memburukkan imej Islam. Jadi orang yang nak guna media sosial nak memburukkan imej Islam ni, kiranya dia warisan Abu Lahab. Influencer. Tak tahulah panggil apa panggil. Kan, tapi maknanya dia gunakan media tu untuk memburukkan imej Islam kan. Dan orang-orang yang nak membawa kepada kebaikan, dia warisan Abu Lahab lah. Jadi sebabnya bahaya mulut tu kan, bahaya sebab fitnah tu, sampai Allah turunkan surah khas untuk dia. Walhal ramai lagi Quraisy yang menentang Nabi kan. Mana ada surah Abu Jahal. Abu Jahal tu sampai bunuh kan, perang, memimpin angkatan tentera pergi perang dengan Nabi, perang Badar tu. Tapi tak ada surah kutuk dia. Bukanlah kata dosa dia kecil kan, memanglah dosa besar kan. Tapi maksudnya lebih bahayanya lidah ni. Na'udzubillah. Kalau zaman sekarang sebaran media sosial. Ya. Media sosial lah. Kadang takut kan, kalau baca komen tu dia orang tak berlapik langsung. Astagfirullahalazim. Macam tak ada malaikat
Tak berlapis langsung. Dia orang berselindung sebalik nama-nama samaran ke whatnot. Kita tak kenal dia. Tak, yang terang-terang pun. Terang-terang pun. Kan terang-terang tu kan. Baca tu dah boleh. Pula. Astagfirullahalazim. Baca lagi. Okey. Ada soalan? Itulah ayat yang ke 45 dia bahasa Arab ni mastura kan. Mastura tu maknanya ada nama mastura ke? Ada. Siapa nama mastura? Ada? Tak ada. Mastura tu maknanya yang terlindung lah. Yang terlindung. Mastur. Satu lagi mastura. Mastura. Mastura tu maknanya yang tercatat. Sutur atau mastura itu yang tercatat, yang tertulis. Tapi mastura ta yang terlindung. Dekat-dekat kan? Apa dia? Ramai orang nama mastura. Lindung lah. Mastura ya. Tak tahulah kita kan mak ayah dia niat yang mana. Tapi sebab ejaan Ruby semenyata je, hati je kan. Kalau makna elok mastura lah kan, yang tercatat kan. Okey. Ada soalan ke ayat 45 ni? Belum ada. Okey, jadi kita sambung ayat yang ke 46. Waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Wa ja'alna ala qulubihim. Tadi ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Maknanya ja'alna tadi maknanya menjadikan ada hijab yang tertutup yang menyebabkan mereka tak nampak Nabi SAW kan. Yang ni waja'alna ala qulubihim akinnah. Akinnah ni dan kami jadikan atas hati-hati mereka. Hati mereka akinnah. Akinnah ni dia macam penutup lah juga kan. Dia terjemah apa kat situ? Ada tak terjemahan dia? Penutup. Apa dia? Penutup yang berlapis-lapis. Sebab akinnah ni dia perkataan jamak kepada kinan. Jadi maknanya perkataan plural. Maknanya penutup tu banyak lah kan. Wallahu a'lam lah. Tapi sebab mereka pun ramai, jadi dia boleh jadi penutup untuk setiap orang kan, ataupun setiap orang itu ada bagian penutupnya, wallahu alam lah. Tapi maksudnya di sini hati mereka ditutup lah kan. Kenapa ditutup tu maknanya mereka tak dapat faham lah bila dah hati dah tertutup kan, tak dapat nak faham. Apa dia? Berlapis-lapis. Maknanya akinnatan an yafqahuhu. An yafqahuhu tu maknanya ditutup daripada memahami. Memahami Quran tu. Wa fi azanihim waqra. Dan di telinga pun ada penyumbat dia pula. Penyumbat. Jadi dia tak boleh dengar dan tak, ialah dia maksud tak dengar ni maknanya tak semestinya tak masuk suara tu kan. Dengar tapi macam orang kata
Macam tadilah. Kan dengar tapi dia duk duk faham lain kan. Dia dengar tapi dia tak dapat ambil manfaat daripada tu. Macam kita katalah macam air jatuh atas daun keladi. Nah, itulah tak lekat. Ataupun selalu Melayu kata apa, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Itu dia macam sebab tak beri tumpuan kan. Tak beri tumpuan. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka begitu? Sebab mereka dah pilih begitu. Kan mereka memang tak nak terima, mereka selalu mengejek, mereka selalu mencari jalan untuk menyekat apa semua. Jadi semuanya yang kebenaran itu tidak berkesan kepada mereka lah. Seolah-olah maknanya Allah tutup telinga dan tutup hati. Apa bunyi? Okey. Ayafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu dalam Al-Quran wahdahu, yang esa tu, maknanya bila Nabi menyampai tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Bila engkau menyebut Tuhanmu dalam Quran, jadi bila Nabi sampaikan Al-Quran, ada ayat yang berkaitan dengan keesaan Allah, gitu ya. Wahdahu tu ialah wahdahu esa lah kan. Jadi dia kata bila Nabi kata sampaikan Al-Quran yang berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, walau ni maknanya mereka berpaling. Walau ala adbarihim nufura, maknanya mereka berpaling. Nufura ni lari kan, maknanya tak nak duduk tak nak dengar. Sebab apa? Sebab bila sebut Allah Maha Esa tu macam orang kata apa, macam mencela Tuhan mereka yang mereka sembah kan. Mereka kan sembah banyak Tuhan. Jadi bila memperkatakan tentang Tuhan itu Maha Esa, jadi mereka makin bencilah, sebab seolah-olah telah mengutuk sembahan mereka. Jadi walau adbarahum walau ala adbarihim nufura. Dia tak tahan nak dengar, panas telinga ni. Kan? Sebab apa? Sebab seolah-olah mengutuk Tuhan-Tuhan mereka. Gitu. Ya, walau ala adbarihim nufura. Dalam ayat lain dia sebut Allah, ini tak ingat surah mana, dia tak tulis kat sini. Wa iza zukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dia kata ni dalam ayat lain Allah sebut apabila disebut Allah yang Maha Esa, isma'azzat qulubuhum, geli gelemang hati mereka. Isma'azzat, geli lah. Gitu, tak tahan. Kan? Qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Jadi sebab apa tu? Kan sebab Quran ni mengajak supaya menyembah Allah yang Esa, sedangkan mereka menyembah banyak Tuhan kan. Tuhan apa? Al-Lata wal Uzza al-Mana, macam-macam Tuhan kan. Bayangkan di sekeliling Kaabah tu ada berapa ratus yang di apa? Yang dipecahkan pada hari Fatu Makkah tu kan. Sekeliling Kaabah. Berapa? 360. Tu. Apa dia? 8 hari setahun. 360. Satu hari satu Tuhan. Okey, jadi dia kata walau ala adbarihim nufura. Jadi dia kata orang musyrikin bila mendengar la ilaha illallah, mereka rasa macam naik geram sangat-sangat. Jadi dengan itu mereka tak sanggup mendengar, mereka akan berpaling dan lari.
Habis dah sampai situ ayatnya. Okey. Jadi kita apa maksudnya? Jadi kita tengok kan macam mana orang yang memang dia dah kata apa, dah jadi sebati dengan penyembahan Tuhan-Tuhan selain Allah tu, yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dengan dah sebati dengan fahaman tu dan amalan tu, memang sukar untuk dia ubah, sukar untuk menukar kan. Menukar. Manusia ni memang macam tu. Kalau dia dah lekat dengan sesuatu tu, lekat dengan sesuatu tu, jadi dia tak rasa sesuatu benda tu dah kena pindah kan. Tak rasa kena tukar. Jadi bila dengar lain daripada apa yang biasa tu, jadi untuk berpindah daripada keadaan asal tu kepada yang baru tu bukan suatu yang mudah. Sebab itu dalam beberapa ayat kan Allah sebut litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Kan dia sebut kepada Nabi, dia kata litukhrijan nas, supaya kamu mengeluarkan manusia. Mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi maknanya kerja pendakwah ni, kerja Nabi ni, maknanya macam berat lah kan. Nak manusia ni dia duduk dalam kegelapan kan, dia dah biasa gelap gitu kan. Dia tak rasa dah kegelapan ni satu yang dia kena tak nampak kat luar ada cahaya sebenarnya kan, sebab dia dah biasa, dia rasa dah okey, dah selesa dah macam ni kan. Jadi maknanya kerja Nabi ni, dia nak ambil orang dalam gelap tu, nak tarik keluar tu. Ni ada cahaya ni kat luar ni. Jadi sebab mereka tak rasa dah benda ni susah ke apa, dia dah selesa gitu. Kan. Jadi sebab tu nak tarik keluar. Allah pun guna perkataan litukhrija, supaya kamu mengeluarkan. Macam kita kata ada benda dalam botol tu nak tarik keluar. Macam itulah. Jadi memang satu kerja yang sangat berat, yang dialami oleh semua rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukan Nabi Muhammad seorang kan. Tengoklah Nabi Nuh alaihi salam berapa lama berdakwah kan. Dekat 1000 tahun. Kan, kat 1000 tahun tu, dalam 1000 tahun tu berapa orang je yang beriman kan? Ada yang kata 40, ada yang kata 80. Satu kapal tu je lah. Yang satu kapal je lah. Satu kapal. Tak ramai. Tu. Apa dia? Gitulah cerita dia. Jadi kerja dakwah tu memang satu kerja yang susah. Walaupun susah, tapi sebab kerja ni Allah yang perintahkan, jadi Allah tak akan biarkan pendakwah tu selamanya berhadapan dengan kesukaran tu. Jadi satu masa pendakwah mesti menang. Menang dalam bentuk macam mana Allah je yang tahu kan. Macam Nabi SAW, tengoklah kan, dia terpaksa keluar dulu daripada Mekah tu. Kan? Terpaksa keluar dulu daripada Mekah, pergi Madinah. Hijrah. Hijrah ke Madinah. Di Madinah itulah dapat bina, mengembangkan Islam. Akhirnya dapat balik. Baru tu dapat Islam ke Mekah balik. Kan?
Tapi ada Nabi yang tak sempat apa-apa dah kena bunuh. Kan ada Nabi yang tak sempat apa dah kena bunuh kan. Nabi Yahya alaihissalam dah kena bunuh. Ramai lagi lah Nabi-Nabi yang kita tak tahu nama kan yang kena bunuh. Kemudian dan ada Nabi yang Allah tolong, macam Nabi Muhammad kan, yang menentang dia kan tak binasa kan. Mekah tak hancur kan. Tapi dia dapat selamatkan balik Mekah. Yalah, tak akan hancurkan Mekah, ada Kaabah. Tapi contoh kan. Tapi tengok Nabi Nuh akhirnya orang kafir semua mati lemas. Nabi Musa dengan Firaun, akhirnya Firaun mati lemah juga. Tengok Nabi Ad Nabi Hud kan, dengan kaum Adnya, kan Nabi Lut kan dengan kaum dianya. Macam-macam cara Allah Subhanahu Wa Taala binasakan. Tapi makna akhirnya Rasul mesti menang. Tapi sebelum menang tu banyaklah dugaan dan cabarannya. Gitulah dia. Kalau Allah nak tak payah berjuang-juang, tak ada masalah. Betul tak? Kan? Kalau Allah nak datang je Rasul, terus beriman dia semua orang. Boleh ke? Boleh je kan? Boleh je. Tapi Allah tak buat macam tu kan. Sebab apa? Sebab syurga tu mahal. Kan? Nak bagi syurga tu mestilah uji dulu. Siapa yang betul-betul layak. Okey, ada soalan lagi. Habis 46. Siapa bagi salam ni? Salam Ustazah dari AJK Umum An-Namira, Bukit Rimau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An-Namira. Bukit Rimau. Okay. Ada juga yang bagi salam berapa orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namira tu Rimau. Okey. Kita nak sambung ke apa? Apa dia? Ada setengah jam lagi. Kita nak sambung. Okey. Tak ada soalan ya? Okey. Okey, kita sambung ayat yang ke-47 ya. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi iz yastami'una ilaika wa idhum najwa iz yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rajulam mashura. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dikata memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu a'lamu, kami lebih mengetahui, bima yastami'una bihi. Jadi maknanya dikata kat sini yunaji bihi ru'asa kuffar Quraisy hina ja'u yastami'una qira'atahu sallallahu alaihi wasallam sirran min qaumihim bima qalu. Orang-orang Quraisy ya, yang kafir ni, mereka kadang-kadang mereka pergi dengar senyap-senyap apa yang Nabi sampaikan. Apa yang Nabi sampaikan. Jadi dia nak tahu apa sebenarnya. Maknanya dia bagi masa kan, pergi dengar apa yang Muhammad ni cakap ni kan. Tapi bila dia dengar, ya, bila dia dengar, dia balik cerita kat kaum dia. Dia kata dia dengar senyap-senyap, kaum dia tak tahu dia pergi dengar ni. Kan macam ketua-ketua ni kan, malam-malam pergi senyap-senyap dengar, misalnya kan Nabi duduk solat kan, malam-malam tu dia dengar Muhammad duduk baca. Lepas tu dia dengar, dia balik cakap kat kaum dia,
annahu rajulun mashhur. Dia kata Muhammad ni kena sihir. Sebab apa? Sebab dia dengar ni pelik. Kan? Dia dengar kata-kata ni pelik. Bukan sebarang kata-kata, ucapan manusia kan. Dia kata Muhammad ni baca apa dia? Kan? Jadi dia kata rajulun mashhur. Maknanya seorang yang kena sihir. Itulah dah telinga kena tutup kan. Hati itu dah terkunci. Jadi sebab tu dah kena kunci itu. Allah Subhanahu Wa Taala sambung ayat yang ke 48 ni. Dia kata unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Maknanya tengok bagaimana mereka membuat perumpamaan kepada kamu. Macam mana mereka macam buat perumpamaan tu, maknanya beri nama pada kamu yang tak patut kan. Kalau dengar ayat tu kan macam pelik lah kan, sebab dia bukan kata-kata manusia kan, ayat Quran ni. Jadi dia bukan biasa, walaupun mereka memang hebat kan dari sudut bahasa. Jadi mereka sepatutnya ni bukan manusia cakap ni kan, mesti kalam yang lebih, sepatutnya insan macam tu kan. Tapi bila mereka pusing, mereka pusing, kata Muhammad ni kena sihir ni, kena buat dia orang ni cakap tak apa-apa ni. Itu maknanya dia pusing. Kan? Ayat 47 tu sebenarnya siapa cakap dengan siapa cakap pada siapa? Sebab dia macam cakap awak ni ikut orang yang sihir ni. Dia siapa cakap pada siapa sebenarnya? In tattabi'una illa rajulan mashhura ni maknanya orang-orang kafir musyrik ni, dia berkata kepada orang yang beriman tu. Kalau maknanya dia bagi tahu kepada puak-puak dia, dia kata ni Muhammad ni kena sihir. Lepas tu bila dia jumpa dengan orang yang beriman, dia kata kepada orang beriman ni, dia kata kamu tu ikut orang kena sihir. Macam tu. Jadi maknanya Allah nak memberitahu bahawa tindakan mereka tu pergi dengar senyap-senyap, kaum dia tak tahu, semua tu Allah tahu. Kan Allah duk bisik-bisik, mereka duk bisik-bisik sama mereka. Dan apa yang mereka tuduh kepada orang yang beriman dan sebagainya, semuanya itu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nabi sendiri pun tak perasan mereka duk pergi dengar tu. Saya nak just nak penjelasan je. Yang saya ingatkan, diorang cakap, orang yang pergi dengar tadi cerita dekat dia punya kawan zalim, dia balik dia bisik-bisik sama dia kan. Bila dia cakap macam tu, dia ceritalah apa yang Rasulullah cerita, and then orang yang mendengar tu yang beritahu pada orang yang menyampaikan itu, ni tak boleh ni, dia cakap ni benda sihir ni. Bukan macam tu salah. Sebab tak, saya nak bayangkan daripada bahasa Arab je lah ke, siapa yang bercakap dengan siapa sebenarnya. Sebab kalau ikut ayat ni je lah kan, selapis ayat ni tak nampak yang dia. Cuba baca terjemahan dia tu. Terjemahan dia dalam bahasa Melayu dia. Kami lebih mengetahui akan tujuan mereka mendengar Al-Quran. Semasa mereka mendengar bacaanmu wahai Muhammad, dan semasa mereka berbisik-bisik, iaitu ketika orang-orang yang zalim itu berkata sesama diri sendiri. Dia cakap macam tu. Orang zalim berkata sesama sendiri, kamu tidak menurut melainkan seseorang yang kena sihir. Jadi yang gaya fahamnya, yang saya faham, orang yang menyampaikan tu dah cerita kan apa yang dia dengar kan. Tapi orang yang mendengar kata apa sihir ni, macam tu lah. Dia macam tu. Orang mereka ni pergi sekejap ya.
Sekejap. Satu translation aja ni. Kita kat Muhammad ni. Kami tahu dia punya isi. Alah, dia tak bagi dah. Kami ni kat Allah lah. Dia dah Sejam je kan Ustazah? Ha? Dia kalau TikTok sejam je. dia kalau sejam dia warning. Okey. Kita kena tutup dia lah. Tak apalah. Kami isi cakap. Okey. Maaf tadi gangguan sikit ya. Jadi macam ni ya. Ada orang Quraisy ni yang kafir ni, dia pergi dengar. Dia bukan seorang tau. Dia beberapa orang. Dia pergi dengar kan. Bila dia pergi dengar, jadi mereka berbisik-bisik sesama mereka. Dia kata, ini orang ni kena sihir. Maknanya, kalau kamu ikut dia, kamu sebenarnya ikut orang yang kena sihir. Gitu. Orang tak betul. Jadi tak payah ikutlah. Gitu. Okey. Okey, kita baca apa yang diriwayatkan ya. Dia kata kata Muhammad bin Ishaq dalam sirah, dia kata Abu Sufyan bin Harb. Ni orang yang duk pergi dengar ni, duk bisik-bisik ni. Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal bin Hisham, Al-Akhnas bin Syariq. Mereka keluar waktu malam untuk mendengar bacaan Nabi SAW yang solat malam di rumah dia. Okey, jadi setiap orang sebenarnya dia pergi, dia tak pakat. Dia pergi sendiri-sendiri. Kan. Maknanya dia masing-masing pergi. Orang ni dia ingat orang tak tahu dia pergi. Macam tu. Jadi masing-masing ada objektif dia. Jadi Abu Sufyan pergi duduk satu tempat. Kemudian Abu Jahal duduk satu tempat. Kemudian Al-Akhnas duduk satu tempat. Jadi dia kata setiap orang tak tahu tempat masing-masing. Jadi mereka macam sepanjang malam tu duduk dengar lah. Duduk dengar sehingga terbit fajar. Menyungguh tu. Tahajud ya. Jadi bila terbit fajar mereka pun beredar. Bila beredar, tiba-tiba bertembung tengah jalan. Bertembung tengah jalan. Jadi masing-masing macam apa kamu masing duk mengutuk, dia kata talawamu. Lepas tu jadi masing-masing macam kenapa kamu datang? Kan? Ni kenapa kamu datang? Jadi mereka kata jangan buat lagi macam ni, sebab nanti kalau puak-puak kita tengok kan, dia kata tentu mereka akan tuduh kita. Gitu kan. Mesti mereka akan sangka buruk pada kita macam-macam lah kan. Kata kita ni dah nak ikut Muhammad ke apa. Jadi kemudian mereka pun beredar. Sehingga dia kata malam kedua datang pula. Datang pula. Jadi kata malam kedua mereka datang. Macam tu juga. Dia kata sehingga terbit fajar. Kemudian bila beredar mereka jumpa. Lepas tu malam ketiga datang lagi sama. Kemudian akhirnya mereka kata tak payah datang lagi lah. Dia kata ni memang kena sihir dia tu. Gitu ya. Sebenarnya mereka tertarik juga. Sebenarnya mereka nak dengar. Kan. Kata macam tu. Jadi hari ketiga berjanji mereka tak akan datang dah, dia kata. Kemudian Al-Akhnas ni dia pergi jumpa Abu Sufyan.
di rumah dia. Kan Akhnas ni. Maknanya dia tak puas hati lagi lah ni kan. Pergi jumpa Abu Sufyan. Dia kata, wahai Abu Hanzalah, dia kata, sebenarnya cuba bagi tahu aku, dia kata, sebenarnya apa yang kamu dengar daripada Muhammad tu. Kan, jadi maknanya dia pun nak fikir jugalah kan. Kemudian Abu Sufyan kata, dia kata, aku dengar sesuatu yang aku tahu apa maksud dia kan, dan aku dengar sesuatu yang aku tak tahu apa makna dia. Maknanya ada yang faham apa yang aku tak faham. Kemudian Al-Akhnas kata, aku pun macam tu. Kan. Kemudian dia pergi keluar daripada rumah Abu Sufyan. Dia jumpa Abu Jahal kat rumah dia. Dia tanya Abu Jahal, wahai Abul Hakam, apa pendapat kamu tentang apa yang kamu dengar daripada Muhammad tu? Kemudian Abu Jahal tanya dia balik, apa yang kamu dengar? Kan. Kemudian dia kata, itulah, dia kata dia macam menentang kita lah. Kan. Dengan menentang Quraisy lah. Maknanya dia memang bukan menentang kita, macam mereka berebut. Macam Abu Jahal saya cakap macam ni. Dia kan apa ni, Abu Jahal ni Bani apa ya? Nabi ni Bani Manaf kan. Abu Jahal ni Bani apa ya? Tak ingat dah. Sebab dia sama-sama Quraisy. Kan. Sama-sama Quraisy. Dia kata bukan bapak saudara, dia macam pak sepupu ke macam tu lah. Tapi dia Bani apa dah Abu Jahal ni. Jadi dia kata macam kabilah dia macam selalu berlawan dengan kabilah Nabi ni, Banu Manaf ni. Dia kata macam saling macam nak naik kan. Jadi dia kata mereka beri makan, kami pun beri makan. Tapi kemuliaan dia lah kan ni, beri makan orang miskin, kami pun beri makan. Tu sama-sama dah standing. Kemudian mereka macam beri hadiah, kami pun beri hadiah. Kan. Sehingga akhirnya mereka ada Nabi, kita tak ada Nabi. Jadi kalau macam tu, kalau aku beriman, maknanya aku ikut dia. Jadi sebab tu aku tak akan beriman dan tak akan mempercayainya, macam seolah-olah ego. Tu kata Abu Jahal. Kan, jadi maknanya dia bukan tak percaya apa yang dia dengar ya Nabi sampaikan tu. Tapi itulah ego kan, sebab dia kata apa? Bersaing Allah. Bersaing dengan Bani Manaf tu. Abu Jahal Bani Makhzum. Bani apa? Makhzum. Kan. Jadi sekarang ni dia bersaing dari segi jamu orang kan. Dari segi tolong orang, dari segi membantu orang, dari segi perniagaan, semuanya macam bersaing. Dan tengok dia ada kelebihan, ada Nabi dari kalangan dia, sedangkan dari kalangan kita, aku tak ada Nabi. Jadi aku tak akan beriman dan tak akan mengikutinya. Itulah. Ya Asabiyah dia kuat. Asabiyah. Asabiyah dia kuat. Jadi maknanya salah satu sebab tak nak terima itulah ego kan, dia tak nak mengalah. Dia rasa dia terpaksa mengalah kepada pihak yang dia nak menang. Okey, jadi akhirnya fadallu fala yastati'una sabila. Jadi mereka terus sesat dan mereka tidak akan jumpalah jalan yang benar. Sebab itu pilihan mereka. Apa dia? Pilihan mereka.
pilihan mereka. Jadi itulah kena buang kena buang segala ego-ego tu kan. Kena buang. Jadi maknanya ialah muhasabah kita lah kan. Mungkin kita pun ada juga sifat-sifat yang macam tu kan. Tak nak ikut dia sebab kita rasa tak nak kita lebih baik daripada dia. Tak nak mengalah. Na'udzubillah. Okey. Siapa kata Assalamualaikum, lama tak tengok Ustazah. Tak nampak Ustazah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bolehlah tengok hari ni. Yasin tu on ke Ustazah? Apa dia? Tafsir Yasin tu on je. Lama tak nampak juga. Lama tak sambung. Okey. Saya tak Saya sibuk raya. Ustazah, maknanya mereka buat tu dalam keadaan tersembunyi kan. Lepas tu Allah cerita semua dalam Quran. Cerita kisah dia pergi. Ya, betul. Dia tahu dia. Tak boleh nak sorok. Maktubkan dalam Quran. Tertulis maktub dalam Dikamkan Kita semua pun tahu dah cerita dia. Kita tahu cerita dia. Masing-masing curious kan Ustaz. Masing-masing sangat nak tahu kan. Sangat nak tahu sebab sesuatu yang pada mungkin menarik kalau dia yang disampaikan tu kan. Jangan seolah dia macam tertinggal kan. Dia sampai happening tapi dia tertinggal. Dia tahu dan dia ada perasaan mungkin macam betul. That's why dia check kan Ustazah. That's why dia check pemahaman mereka sesama dia kan. Sesama orang mendengar tu kan. Kau faham macam mana lah? Dia pun dia nak tahu, dia nak confirm kan betul ke ni tak betul lah macam tu Ustazah. Ya betul. Rasanya. Okey. Sebab terang Apa kena janji kita nak kebenaran. Juga ego dia. kan? Kalau aku tak tahu, kau pun jangan tahu lagi. Kan sekarang ni Allah nak cerita pada kita sebenarnya. Apa dia? Allah nak cerita pada kita lah. Bila kita baca Quran, benda boleh jadi sekarang pun berlaku. Dengan ego kita, mungkin kita tak nak menerima kebenaran. Mungkin sebab orang tu, kita bersaing dengan dia, kita tak nak terima pendapat dia walaupun dia cakap benar. Ya. Itu sebenarnya dia bagi pada kita. Betul lah kita baca Quran. Cinta balik. Dan macam dia tak semestinya. Macam kita dengan kawan kita kan. Dia macam bersaing kita. Kita tak tahu sebenarnya dia bersaing kita kan. Lepas tu kita cakap benar dia tak pernah ikut. Macam nak menentang dia. Jadi benda macam contoh lah kan. Benda tu jadi juga sekarang. Possible kat siapa. Tapi kalau kita tak baca kisah Abu Jahal ni, kita pun tak tahu juga maksud sebenar ayat ni kan. Tapi bila kita baca kisah Abu Jahal ni, maknanya kita pun dapatlah gambaran. Maknanya kita boleh kaitkan dengan diri kita juga kan. Maknanya Allah sebenarnya cerita pada kita. Sebenarnya kita tahu benda tu sepanjang zaman benda berlaku kan. Ya betul. Kita tak nak terima. Ini contoh je dah boleh. Macam saya kata lah, kena lower, kena rendahkan, buang. Ya, buang ego. Ego. Bahaya kan? Sebab itu ada hadis Nabi, na'udzubillah, takut baca hadis ni. Kan? Tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya kan? Sikit sifat sombong kan? Kalau ada macam mana nak buat tu Zaza? Itulah. Istighfar je. Sombong. Dia makna sombong ni maknanya menolak kebenaran. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah dia hakikat sombong ni. Mana sebenarnya sombong tu pandang orang lain rendah kan. Jadi walaupun dia cakap benar, kita tak terima sebab kan, sebab kita anggap dia lebih rendah daripada kita. Na'udzubillah, takut. Ustazah, perkara yang dicakap tu hanya berkisar tentang agama je atau perkara-perkara lain? Perkara-perkara lain tak kena mengena dengan agama, tapi pendapat kita tapi orang rendahkan. Macam mana? Maksudnya dia tak nak dengar kita. Macam Kak Syifah cakap tadi, dia bersaing ke apa-apalah sebab jadi kita cakap dia tak mau dengar. Dia sebenarnya itu hanya fenomena. Fenomena maknanya itu gejala sombong tu. Gejala dia kan. Dia bukan masalah agama ke tak agama kan.
gejala sombong tu ada dalam diri. Itu yang Itu pun tak boleh. Itu pun tak boleh. sebab itu sombong. Masalah sombong tu dia kata menolak kebenaran, menolak kebenaran dan memandang hina kepada orang. Tak kira pendapat apa pun. Contohnya katalah kita Ah. penulisan tinggi katalah kan. Ha? Contoh kata kita penulisan tinggi, kepada orang tu macam tak SPM pun dia kan cakap, tapi kita rasa macam rasa best. Kita rasa best sebab kita contohnya kita ni Mesti. mesti contohnya orang ni tak SPM pun contohnya kan. Lepas tu dia nak ajar something pada kita pandang kan macam kita ni lagi best kan. Dia- Kita nak dengar pendapat Okey, dia macam ni. Dia tengok perkara yang qat'i atau zonni. Qat'i atau zonni. Qat'i ni maknanya benda yang memang dah confirm betul. Kan? Confirm betul. Tapi yang zonni ni ialah perkara yang kemungkinan. Mungkin betul, mungkin salah. Kan? Itu tak ada masalah. Kan? Macam kan pendapat Imam Malik pun berbeza dengan Imam Syafi'i. Kan benda yang zonni tak ada masalah. Tapi kita jangan sampai menghina dia, kata salah lah aku je betul kan. Tapi maknanya benda yang zonni ni maknanya benda yang dia kemungkinan betul, mungkin salah. Sebab tu Abu Hanifah kata pendapat aku betul, tapi pendapat orang boleh jadi dia kata ini pendapat aku, boleh jadi pendapat aku salah, pendapat orang lain betul. Gitu. Jadi ataupun boleh jadi pendapat dia salah, pendapat aku betul. Itu agama pun semua benda dia kena tengok sesuatu tu. Kalau yang qat'i, walaupun masalah tu kita kata masalah dunia ke, tapi benda dah qat'i tak bolehlah kita tolak kan. Tapi kalau zonni, kalau yang kemungkinan ia salah, tak ada masalah, kita tak terima. Tapi jangan kita hina lah kan. Kita kena pergi kepada adab khilaf tu. Okey. Faham tak? Faham. Okey, this nak terangkan. Kalau saya kata yang Mazda bagi example, bagi contoh tadi, seorang yang mungkin kita rasa macam kurang sikit pada kita, kurang konon-kononnya kita ingat macam dia kurang berpelajaran pada kita, tapi benda tu sebenarnya dia tahu. Macam perkara zonni lah, bukan perkara qat'i yang saya cakap tadi tu. Tapi kita ni macam kita tutup fikiran kita daripada mendengar pendapat orang lain yang lebih rendah pada kita. Itu kira sombong ke tak sombong, Zazah? Sombong lah tu kalau kita tak nak dengar. Tak boleh Kan? Kita dengar tapi maknanya walaupun berbeza pendapat kan, kita kena jaga adab khilaf tu. Adab berbeza pendapat. Kan? Jangan kata kita dah masak kek 10 kali. Lepas tu pun nak balik banyak kek. Cuma dia ada orang kita macam tu lah. Banyak jemur tu ada banyak. Kan contohnya lah. Kita dah masak 10 kali, dia baru masak 2 kali. Dia cakap, alah kita lebih tahu dia. Tak boleh, Zazah kan? Tak boleh. Yelah. Kalau orang perasan dia je baik kan, itu kan ujub namanya tu kan. Sebab ujub kan. Mesti ada lah. Okey. Sikit-sikit. Okey, kita berhenti dululah ya. Kita sambung kemudian. Okey. Okey. Terima kasih semua yang sudi dengar pada pagi ni. Kita tafsir alhamdulillah daripada ayat 45 surah Al-Isra sehingga ayat 48 insya-Allah. Jumpa lagi bulan depan. Ya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.